إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama sekali jutaan terima kasih kepada pihak Surau Muhibbah yang sudi menjemput saya jauh daripada Bukit Beruntung. Bukit Beruntung ke sini hari ini hari cuti 1 jam 45 minit. Kalau hari tak cuti masak dengan jalan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tuan-tuan, sebelum saya mula, kalau saya jemput tuan-tuan lebih dekat dengan saya boleh? Kita rapat sikit tuan-tuan? Rapat sikit insyaAllah. Mari kita rapat-rapat. InsyaAllah dalam syurga besok Allah rapatkan kita nanti dalam syurga. Okey, baik. Pertama sekali kita akan sembang tentang tajuk bicara korban. Bicara korban, kenapa manusia dia tak boleh berhenti untuk belajar menambah ilmu? Kerana ilmu tu dipanggil sebagai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Belajar makin terang, belajar makin terang, makin hilang kegelapan. Tapi kalau tak belajar tentang korban, peserta buat salah, AJK masjid yang usaha menguruskan tu pun buat salah, kes curi daging pun ada, segala macam lah, segala macam. Kerana apa? Pertama, dia tak ada ilmu. Yang kedua, dia rasa Tuhan tak nampak apa yang dia buat. Hak tu paling takut sekali. Kalau orang tak ada ilmu tu boleh tahan. Kalau peserta dia sibuk nak buat korban bagi pihak si mati. Sedangkan Imam Syafi'i kata tak perlu pun, malah tak sah hukum buat korban bagi pihak si mati, melainkan si mati telah mewasiatkan dan dia tidak sempat untuk melakukannya. Kadang-kadang benda yang tak perlu kita nak buat. Orang hidup punya ada ramai nama orang hidup dia tak nak bubuk, dia kira nak bubuk orang mati. Yang kedua, AJK pun tak faham, dia tulis juga nama orang mati masuk tu. Itu jadinya. Kerana kejap lagi pula udah daging dibahagi dengan cara yang tak betul pula. Maka sebab itu kadang-kadang ibadah korban ni, kadang kita dapat baju ditulis kat belakang kru korban. Kadang-kadang dia berubah menjadi kru terkorban. Iya. Baik. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan 2 ayat Al-Quran. Tapi sebelum itu, time saya ceramah nombor 1, saya mohon jangan sembang. Satu adab yang sangat buruk lah bila sembang tengah ceramah. Yang kedua, kalau ada soalan, angkat je tangan dan terus tanya. Jangan tangguh-tangguh sampai ujung dah. Sebab soalan ni ada 3 keadaan. Pertama, masa dia tanya, dia memang tak faham. Dia rasa betul-betul tak faham. Bila ustaz tu bagi tahu, rupa-rupanya masa dia tanya, bukan dia tak faham, satu surau tak faham, maka dia dapat pahala besar. Kedua, dia dah faham. AJK ada 13 orang, dia dah tahu dah hukum, tapi dia bagi tahu, AJK tak nak dengar. Sebab dia tu bukan alim ulama. Bila dia tanya, ustaz bagi tahu, betul. Gitu. Dan yang ketiga, dia tanya, dia nak test ustaz tu boleh jawab ke tidak. Yang nombor 3, kau jangan tanya. Jangan buang masa orang. Okey, baik. Dia kata, ustaz kalau tanya lah ustaz, semua soalan boleh jawab. Memang tu. Sebab saya pilih soalan yang saya boleh jawab aja. Dia. Kami pakai earphone tu kan. Bagi kami yang duduk panel kat depan ni ada TV khas. Orang lain tak nampak. Kami ada TV khas tengok. Kat telinga ni penerbit kata, ustaz cuba tengok soalan kat atas. Tengok dulu soalan tu.
Bahasa okey tidak? Tak boleh, kalau ini tak boleh jawab ni. Tolak lah. Ambil soalan boleh jawab, saudara. Benda tu biasa lah. Biasa. Jangan mandai-mandai dalam hukum ni. Okey. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah 22 pada ayat 36 dan 37. Satu-satu kita mengaji. Al-maklum lah, kita pun dah memori pun tinggal 1-2 gig je lagi. Jadi tak boleh laju sangat, kena pakai gear slow gitu kan ya. Dalam surah Al-Hajj, surah 22 pada ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Surah Al-Hajj, surah 22 ayat 36. Saya ulang kan. Saya pun dah tua, dah 55. Kalau laju sangat pun break tak makan, nanti silap. Disuruh ulang gitu. Allah kata, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta-unta atau binatang-binatang yang boleh dilakukan ibadah korban untuk membantu fakir miskin atau yang lain itu sebagai sya'airillah, syiar dalam agama. Itu yang pertama dulu. Orang yang betul-betul faham tentang ibadah korban, dia tahu ini syiar dalam agama. Setiap kali dia masuk bahagian, maka tertinggilah syiar di dalam agamanya. Besar ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang tak faham bahawa ibadah korban itu syiar agama, dia tahu nak tunggu bungkus untuk dia je. Orang lain masuk korban, dia beratur. Beratur pula tu daripada atuk sampai ke cucu. Semua nak ambil semua sebungkus. Iya, korban dia tak nak masuk. Orang lain beruntung sebab orang lain nakkan pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama, ibadah korban adalah syiar dalam agama. Sebab itu tuntutan di dalam hukum ibadah korban itu ijma' mengatakan sunnah muakkadah, sunnah muakkad yang sangat dituntut. Ni bila nak masuk ibadah sini satu bahagian berapa? 8,5 murah benar. Baru jatuh 5,950 ke lebih kurang itulah. Kan seko 850 murah benar. Ustaz tak ada duit ustaz. Kau beli gudang garam sepanjang tahun ada duit. Kau beli Marlboro sepanjang tahun ada duit. Kau beli handphone harga 7-8 ribu kau ada duit. Segala macam belilah. Tapi tiba-tiba untuk Allah Subhanahu wa taala kita kata tak ada duit. Sebab itu kalau kita tahu saya ada duit ustaz, cuma saya tak nak buat, maka harta yang ada bukanlah harta yang bermanfaat untukmu. Macam kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Semua orang ada ilmu sekurang-kurangnya, tapi dia tak manfaat. Kenapa? Belum start beramal. Mengaji bab tahajud ni darjah 1. Bab tahajud darjah 1 dah mengaji dah. Sekarang dah 81 tak start. Iya, tak ada manfaat. Ilmu tahu lah, ada tak ilmu? Ilmu ada, tapi tak ada manfaat. Tahu tak sebab solat jemaah dapat 27? Tahu dari dulu lagi. Tak datang-datang lalu sebelah surau berik tak makan tu. Berik tak elok. Kat pasar malam elok berik. Iya.
Saya suka menggunakan bahasa-bahasa mudah. Tak payahlah guna bahasa fiqh sangat. Ya. Jadi yang mula-mula disebut di sini adalah kena letak dalam akal dan hati kita ini. Kalau letak di akal dia jadi pengetahuan, tapi kalau letak di hati dia jadi kesedaran. Tahu dan sedar baru boleh berubah. Kalau tahu tapi tak sedar, dia takkan boleh berubah. Ya? Allah kata wal budna ja'alnaha lakum sya'airillah. Binatang-binatang korban yang telah dibenarkan oleh Allah untuk menjadikan ibadah korban buat membantu fakir miskin itu adalah syiar dalam agamamu. Maksudnya kalau kita buat ibadah korban, maka terbangun dan tertegaklah syiar dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita. Maka kita ni termasuk golongan yang kuat dan hampir dengan dekat dengan agama kita. Itu yang pertama. Penduduk taman kita berapa ramai? 2,000? 3,000? Tambah? Okey. Maksudnya 6 ekor tu cukup lah. InsyaAllah cukup lah kan. Yang ada pun makan-makan jenazah. Apa sangat nak makan. Kaki 22 raut mengesut. Cek kencing manis 17. Darah tinggi 210. Kan jalan berhenti. Seperti semua pun. Jadi 6 ekor tu rasa cukup pun. Bukan maksud gitu banyak buat pun tak apa. Banyak buat tak apa, tapi hantar tempat lain lah untuk fakir miskin. Kalau tak ada tempat, hantar sekolah tahfiz Ustaz Amran. Boleh juga. Gitu. Maksud gitu nak. Tolong ada kesedaran. Maksudnya cek dalam akaun kita lah. Sekarang 6 ekor kan. Nanti balik cek dalam akaun kita siapa yang belum masuk. Duit ada lagi 40,000 dalam akaun. Contoh 40,000, nampak muka pun kaya semua. Ya. Kita yang tua-tua ni simpan nak buat apa? Nak makan pun tak boleh, gigi pelsu. Apa sangat nak simpan duit? Sungguh. Duit bukan untuk disimpan. Duit dikirim ke syurga Allah Ta'ala. Simpan di dunia tak dapat apa-apa. Terjemahkan duit itu sebagai jalan ibadah, baru dikirim ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk dalam surau kita nampak tabung, kirim duit kita dalam tabung surau. Itu bermaksud sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cek tengok dalam akaun. Ada lagi 10,000. Setakat 6,000 bawa keluar seko. Letak nama dia pun satu juga. Sebenarnya tidaklah disuruh meletak nama orang ni, nama orang ni, nama orang ni. Nabi SAW sembelih kambing. Dua-dua kambing tu kan, dia boleh combine. Macam mana buat? Nabi ambil yang seko ni, Nabi baca Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih ni tak payah baca ayat kursi, meleleh-leleh air mata lembu. Tak, sembelih. Iya, nak sembelih ni siap buat tahlil arwah. Lembu kata aku belum mati lagi dah buat tahlil. Berapu. Bacaan dia dua je. Bismillahi Allahu Akbar. Terus. Itu. Tapi Nabi buat macam mana? Bismillahi Allahu Akbar. Inilah korban bagi diriku dan bagi seluruh ahli keluargaku. Dah selesai. Jadi setiap tahun nama yang paling elok diletakkan adalah ketua keluarga. Bini pula tak setuju. Bini pun kaki melawan. Daripada menikah sampai kita nak mati, melawan lagi. Iya, eloknya contoh saya dengan isteri saya, dengan anak saya yang bongsu. Isteri ada dalam kereta, dia tengah siapkan banyak kerja dengan cukai income tax macam-macam ni kan. Sekolah tahfiz ni dia macam-macam nak buat. Saya setiap tahun saya cuma letak nama saya saja. Inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku. Malah boleh tambah lagi untuk yang hidup maupun telah meninggal dunia. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan kata nama ni, tahun depan nama ni. Tak sebenarnya. Dan orang yang bubuh nama seorang itu adalah orang yang tak faham. Dia tak faham sebenarnya. Sedangkan satu bahagian itu adalah boleh diniat untuk seluruh ahli keluarga yang hidup maupun telah meninggal
dunia. Baik, banyak benda ni kita nak ni. Jadi siapa-siapa rasa tak selesa atau macam tak faham atau nak berujar ke, tak apa, boleh angkat tangan dan cakap aja. So sya'airillah adalah syiar dalam agama Allah. Cari duit masuk, cari duit masuk, cari duit masuk, insya-Allah untuk akhirat. So jangan bagi alasan tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Udah kita memang tak plan pun. Patut daripada tahun lepas, selepas yang tahun lepas tu kita dah plan dah. Simpanlah RM100 ke RM75 ke sebulan. Sampai ni confirm ada. Tapi kalau dah tak simpan, memang tak ada. Benda lain kita boleh simpan. Tapi untuk yang ni kita kurang simpan. Kenapa? Sebab kurangnya kesedaran dalam hidup kita. Okey? Baik. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Pada penyembelihan ibadah korban itu ada kebaikan untuk kalian. Apa kebaikannya? Pertama, pahala dan ketaatan. Pahala dan ketaatan ketika korban adalah yang pertama, kita buang duit kita pergi beli lembu. Sembelih lembu pergi bagi dengan orang, bukan kita ambil pun. Kita ambil tu sikit sangatnya, bagi dengan orang. Jadi betul-betul bukan hanya sembelih lembu, tapi sembelih hawa nafsu. Perangai kita yang sepanjang tahun, al-bakhilun wal kedukutun. Tu sepanjang tahun kedekut baik. Tiba-tiba datang bulan Zulhijjah, dapat masuk ibadah korban. Tak payah. Ini cukup bahaya. Sesekali jangan pernah menganggap ibadah yang Allah syariatkan itu kecil. Kecil sangat, tak payah. Tu ada manusia perangai macam tu. Ya, okey. Dalam penyembelihan unta itu ada kebaikan untuk kamu. Ada penyembelihan lembu korban itu ada kebaikan untuk kamu. Pertama, dapat pahala. Kedua, kamu membenamkan hawa nafsu kamu. Ketiga, kamu meningkatkan dekat kamu kepada Allah Ta'ala. Keempat, dapat share dengan orang lain. Dapat share dengan orang lain yang nanti kita akan tengok. Okey? Jadi bukan benda masuk buat ibadah korban tu, dia Ustaz kami buat pun bukan dia dapat banyak, no, sikit je. Yang lain semua bagi ke orang. Bukan itu. Itulah yang bagus. Bagusnya adalah namanya pun korban. Korban ini adalah ambil harta kita bagi ke orang. Kalau ambil harta kita, ambil balik, tu bukan korban, tu buruk siku namanya. Ya. Tuan-tuan tengok dalam lagu Hindustan, dia kata Qurbani, 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 Allah tu pya mere Qurbani. Tu korbannya. Moga-moga Allah terima korban kita. Nah, tu disebut begini. So ada tak kebaikan? Ada. Tak free. Awak bayar 850 satu bahagian. Tak free. Melainkan pahala besar. Ada kebaikan. Kan ya? Bayangkan orang yang jarang makan daging korban, daging fresh. Biasa kalau boleh makan pun daging kotak yang datang daripada Australia lebih daripada 10 tahun contohnya. Kan ya? Yang ni daging fresh. Allahu Akbar. Datang daripada siapa? Datang daripada duit kita yang 850 tu besar. Tambah-tambah kalau yang buat seko, nala ke? Ya, besarnya pahala dan kebaikan. Tapi itulah manusia, dia tak rasa. Bila mana Allah menawarkan kebaikan kepada dia, dia tak minat berbanding tawaran daripada manusia. Ni, datang ke masjid, Allah tawarkan 27 kali ganda. Tak minat kita. Ngaji Quran, Allah tawarkan 1 huruf kali 10. Alif, Lam, Mim, dapat 30. Allah tawarkan Quran itu akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ni boleh masuk syurga, ya Allah. Tak nak juga. Sampai ketua baca WhatsApp, bukan baca Quran. Pegang handphone, tolak. Habis umur 1 hari. Tolak lagi. Habis umur 2 hari. Udahlah umur bagi tinggal 5 hari je. Aduh, kita manusia sebenarnya, manusia. Kadang-kadang pelik tuan-tuan. Saya selalu buat bengkel solat sepanjang hari. Start pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang.
bengkel solat masjid, surau, pejabat, jabatan semualah. Ya, saya memang buat bengkel solat mengikuti sunnah Nabi, sebab orang solat banyak silap. Dan dalam bab solat ni pun sampai ketua kita tak mengaji. Sampai ketua kita lalai. Sampai ketua baca Sami Allahu liman hamidah, dia ubah Sami Allahu liman hamidah. Dia guna huruf alif, patutnya guna huruf ain, sin, mim, ain. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memujinya. Mana boleh guna alif? Tapi disebabkan dia tak peduli, dia duk rasa dia lah paling alim, dia elok dah. Sebab itu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi kata ada orang solat 60 tahun, satu solat pun Allah tak terima. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ni dasarnya apa? Merasai nikmat dalam tawaran yang Allah tengah bagi itu. Kita kalau tawaran di shopping mall, lumba-lumba kita, potongan tu 70%. Oh, berlumba-lumba manusia. Contoh dah, kita duduk kat rumah teres ni, kawan sebelah rumah kita kata, saya nak pindah ni, nak jual rumah murah-murah je. Dulu beli 250, ni nak jual 50, enak tidak? Kita ke pantang je lah offer tawaran manusia, melompat kita, ini murah ni. Allah punya tawaran tu syurga, dia buat tak peduli. Dia kena gitu. Tu sifat manusia. Manusia itu siapa? Kita. Nah, cek pelan-pelan. So pertama, ibadah korban adalah syiar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berebut-rebut le buat. Orang perempuan kalau ada emas tak payah simpan banyak sangat. Kan dia orang beli, kadang-kadang emas beli ni pakai sampai ke ketiak. Oh, banyak sangat. Sekarang ni tak beli emas perhiasan tu, jongkong emas 999 tu kan. Oh, bukan. Tak payah simpan. Sedangkan ibadah kita tak buat. Bukan, tak perlu. Jadi, juallah sebahagian yang tidak memiskinkan kamu. Buatlah ibadah korban. Memang tujuan kita cari harta untuk cairkan supaya jadi ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada menyembelih unta itu ada kebaikan, ia ada pahala, ada kasih sayang Allah, ada keampunan. Malah daging korban itu akan dirasai oleh ramai manusia lain. Tambah-tambah, kalau kita buat seko, berapa ramai manusia yang duit dia tak ada dalam tu, dia pakai duit kita makan. Besarnya pahala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, oleh itu sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelih. Sebut nama Allah ni, kalau kita baca dalam hadis macam kita sebut tadi, sifat untuk menyembelih pertama, tajamkan pisau. Tajamkan pisau, kemudian asingkan pisau dari pandangan binatang yang nak disembelih. Kau jangan asah depan lembu begini. Rupanya kita dengan lembu, kita lagi teruk pada lembu, lagi lembu pada lembu. Sembunyikan. Ya. Kemudian udah direbahkan, jangan tunggu-tunggu lagi lah. Udah direbahkan, pergi je. Kalau ikut hadis, Nabi meletakkan lututnya di leher batang tengkuk lembu tu. Dah kemudian sebut je Bismillah, Allahu Akbar. Dah. Ni jangan letak pisau ni. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah. Lembu pun batuk-batuk. Boleh air mata. Tak. Bismillahi, Allahu Akbar, zam, udah selesai. Tajam. Mana awak beli pisau? Pisau besi rel kereta api ke? Apa ke? Tak ada. Tak ada masalah. Saya kat rumah adalah satu, beli di Turki. Alhamdulillah. Menyembelih lama dah saya daripada 12 tahun lepas. Tak payah asam pisau. Potong, basuh, simpan. Potong, basuh. Dah orang kata, Ustaz, pisau sarung tak ada, apa tak ada. Dia yang ada sarung tu tak lut-lut potong. Betul kan? Bukan main bunga di sarung dia tu. Bunyinya bunyi lembu tu. Kita ni balut dengan paper je. Tarik sekali ke bawah, tarik naik atas sekali. Calur betik, calur katil. Sudah selesai. Nah, sebut dia apa? Bismillahi,
Allahu Akbar. Dah jangan duk langkah itu langkah ini, bawa petua-petua yang menyalahi syariat, itu tak boleh. Ni kena minta izin dengan lembu, nanti jadi badi lembu. Oh, itu. Dia merapu manusia. Udah kan? Mana macam mana apa selesai itu terpulanglah. Tapi syarat menyembelih dengan pisau yang tajam, sebut nama Allah, udah selesai. Selepas saja sembelih, maka renggangkan sedikit ikatan dia. Jangan lepas terus. Sekarang dia berjalan. Surau Al-Falah ayat 4 di Ulu Kelang, sebelah depan dengan Giant tu. Lepas dia berjalan ke depan, pergi Giant pula tu. Udah. Masa tu barulah dia kata, Ustaz, macam mana nak buat ni? Boleh makan ke tidak ni? Udah nak beli 8,000, kau tak nak makan. Kan? Hukumnya apa? Rebah balik, sebut sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, potong. Rupanya ada satu urat marah dia tak putus, jadi darah tak keluar habis, ataupun terkejut. Itu je. Jadi jangan habis tiba-tiba tak mati, habis ni jadi bangkai. Tak, bukan. Potonglah sampai mati. Udah dah selesai lah. Tu kadang hukum kena belajar. Kalau tak pandai hukum, dia ikut suka hati dia. Kita boleh pakai jubah, tapi bodoh kita tak tahu nak cakap lah. Iya, jubah ni beli di Madinah ni. Abu Jahal pakai jubah masuk neraka. Kau jangan berangan sangat. Kalau pakai jubah ni bagi saranan kepada kebaikan, itu tak apa, ikut sunnah Nabi. Tapi kalau setakat pakai jubah nak tunjuk ke orang, elok kau tukar baju Melayu sebab kau Jawa, udah selesai. Iya. Teruk pakai jubah keliling surau, budak garam perak-perak, bagi malu je. Buat apa? Sungguh. Ya Allah. Wah, ni rasa surau tak lagi dah. Okey. Dan ni masuk bab ni, apabila binatang itu tumbang, yakni udah mati. Dengar baik-baik AJK pembahagian. Apabila binatang itu telah mati, kemudian dikatakan sini, fa idza wajabat junubuha, apabila dah lebah dah mati, fakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya. Maksud makan tu siapa? Penama korban. Penama korban, hak dia. Wajib jika dia mahu, kan? Wajib. Kemudian wa at'imul qani'al mu'tar, dan berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta, orang awam yang bukan orang miskin di kawasan kita, dan wal mu'tar, orang yang meminta-minta, yakni fakir miskin di kalangan kita. So, kalau dalam seekor lembu haruslah dibahagi sepertiga. Itu cara yang paling tepat. Cara paling tepat. Kita katalah seekor lembu dulu, senang ceritalah. Seekor lembu timbang-timbang dapat 90 kilo. Dapat 90 kilo, maka 30 kilo yang pertama untuk penama korban, bahagi 7. Tapi kalau dia seorang, semua untuk dia lah, 30 kilo. Tapi kalau bahagi 7, dia dapat dah lebih kurang 3,5 kilo ke 4 kilo gitu. Contohnya begitu. Okey, selesai. Bab yang kedua pula, bagi kepada mereka yang tidak meminta-minta, orang awam yang bukan fakir miskin. Kau bagi aku makan, tak bagi sudah. Orang awam ada 100 orang, contohnya 30 kilo bagi 100, dapat seorang sejemput. Macam mana nak bagi ni? Maka ketika itu pihak surau kadang-kadang dia kata, kami buat kenduri, bagi orang kampung makan. Siapa datang boleh makan, siapa tak datang tak ada harapan nak bungkus juga awak. Sudah selesai, habis. Yang ketiga, 1/3 lagi bagi kepada fakir miskin. Ada 30 kilo, fakir miskin ada 10 buah rumah, maka mereka dapatlah seorang 3 kilo. Itu baru betul. Itu baru betul. Yang tak betulnya, AJK potong-potong, bubuh 2 kilo, atau bantu pengurusi datang. Pengurusi pakai Mercedes dengan BMW. Mana satu pengurusi? No, yang tu. Oh, betul.
BMW 2 biji, Mercedes 2 biji. Gaji 120,000 seminggu. Oh, betul kan ya? Contoh. Dia datang pakai BMW, pakai Mercedes, pendapatan dia memang orang kaya. Dia datang ambil 2 kilo, jalan. Kejap lagi setiausaha akaunten bertauliah. Boleh tahan harta dia. Kan ya? Akhirnya ambil 2 kilo. Kejap lagi datang Tok Siap. Tok Siap ni pencen pun tak ada, kerja pun tak ada, bini pun mati. Ya, Tok Siap tu. Tok Siap tu gaut pula tu. Ia sungguh miskin. Tiba-tiba dia pun dapat 2 kilo juga. Ni AJK kena berhati. Ini yang salahnya. Kan ya? Yang salahnya adalah apabila manusia buat sesuatu tapi tak nak belajar apa yang dia buat. Akhirnya AJK jatuh berdosa kerana bagi kepada pihak lain. Dia ambil hak orang miskin. Teruk kita besok. Teruk, sangat teruk. Ya? Sebab tu lalas kalau pihak masjid kata, Ustaz, kami rasa macam tak larat nak buat kan. Sebab yang datang pun perangai jelemu. Sungguh sabar dia buat, tapi buat dengan syarat dan disiplin yang diajar oleh agama. 3, kita ambil seko bahagi 3. Ataupun kita cantum semua sekali. Cantum 6 ekor tu, cantum. Daripada 6 ekor tu kita kira adalah 500 kilo. Kan 500 kilo bahagi 3 pun boleh juga. Kan ya? Kemudian bahagilah mengikut tadi. Yang ni bernama korban, berapa banyak yang 6 tadi tu. 6 kali 7 42 orang contoh kan. Yang ni untuk orang awam, yang ni untuk fakir miskin. Kalau dah fakir miskin tu kita dah bagi seorang 15 kilo seorang, masih tu ada lebih, maka bagilah kat tempat lain, fakir miskin tempat lain pula. Itu kaedah yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan punya lembu tu, kalau dia sedekah kepada fakir miskin, itu lebih utama. Ustaz, saya tak nak sedekah boleh? Ustaz, boleh, itu hak awak. Memang awak boleh buat. Cuma saya nak rasa Ustaz, sebab orang kata daging korban ni manis. Kalau kau bubur gula memang manis. Daging korban dengan tak korban sama je. Kan sama je. Dia tak ada daging korban manis yang daging kenduri kahwin tak manis. Tak adanya. Memang tak ada. Maka sebab itu kita katakan bahawa pembahagian itu ada 3 bahagian. Penama korban, orang awam dan fakir miskin. Hak yang paling kena jaga adalah yang nombor 3, fakir miskin. Siapa fakir miskin kawasan kita, AJK kena banci dulu taman dia ni, tengok fakir miskin. Kedua, siapa lagi fakir miskin? Kawan kita daripada Bangladesh, daripada Pakistan, daripada Indonesia yang musafir ke sini, dapat gaji sikit-sikit, nak kena hantar di kampung, hidup dalam keadaan kemiskinan, mereka adalah fakir miskin. Masalahnya dekat dia orang, kita bagi kepala lembu. AJK pun tak senonoh. Iya. Penat-penat orang tu tolong daripada pagi sampai ke malam, kepala lembu digendong bawa balik. Itu aja. Patut dia orang tu layak makan daging batang pinang. Kita pakai daging batang kelapa. Ia contohlah. Itu sepatutnya. Kita dah tiap-tiap hari makan daging, tapi sebab dia tak nak faham tu. Yang tu. Dan demikianlah kami memudahkan untuk kamu menguasainya, yakni menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Itu hujung sekali. Orang buat ibadah korban, tanda syukur. Fasalli li rabbika wanhar. Apa maksud bersyukurlah kamu dengan fasalli, solat. Solat tu maksudnya solat Idul Adha. Wanhar, sembelihlah binatang korban. Jadi orang yang melakukan ibadah korban adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah anugerahkan padanya sepanjang tahun.
Itu tanda bersyukur. Syukur ini satu kaedah yang sangat besar yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersyukur, Allah tambah lagi semua rezeki dan keperluannya. Baik, ini ayat 36. Ada persoalan, sila. Saya tadi sikit pasal kerja ni. Mutasi pulau ni kan sudah ada beradik juga kan. Okey. So dia menolong. So dia 4 kategori penghargaan tu nak bagi untuk yang bayar 3 untuk pakai miskin ke, ataupun dia satu kerja dia akan menolong. Yang mana tu? Baik, cantik soalan tu. Saya jawab yang tu dulu. Okey, saya jawab yang tu. Yang pertama, pembahagian daging korban hanya untuk 3 ni sahaja. Pertama, penama korban. Azan kita terus. Okey. Penama korban pertama, yang kedua orang awam, dan yang ketiga fakir miskin. Sukarelawan atau pekerja sukarelawan haram diberi daging korban sebagai upah kerana bekerja. Hadis sahih. Orang kampung dapat 2 kilo, tiba-tiba dia dapat 2 kilo tambah 2 kilo. 2 kilo orang kampung punya purata, 2 kilo lagi upah. Dia yang makan haram, tukang bagi pun haram. Ya, tak boleh. Dah Ustaz, kami bagi upah habis sikit-sikit. Tak boleh. Kalau nak bagi upah, guna duit surau untuk bagi upah. Kerana ini adalah cara dakwah kita dalam agama. Tak boleh ambil daging korban sebagai upah. Ramai orang kena bab ni. Tukang menyembelih belum apa-apa lagi. Dia kata, aku boleh menyembelih, tapi syarat 6 ekor tu ekor untuk aku. Rasa nak sepak Ustaz tu. Ya, sungguh. Ikut suka hati mak bapak dia je. Mana boleh? Tak boleh. Hukum memberi upah sama ada penyembelih ataupun sukarelawan. Nama pun sukarelawan, bukan duka relawan. Jadi sukarelawan ni yang kerja tu, dia dapat apa? Dapat pahala. Itu besarnya. Nanti dia dapat tak? Dia dapat lah. Kalau dia fakir miskin, dia dapat bab fakir miskin. Kalau dia orang awam, dia dapat bab orang awam. Udah. Tapi kalau awak nak juga, awak tunggulah sekali. Orang dah tak nak kepala nak dibuang, ambil kepala bawa balik. Kulit nak dibuang, ambil kulit bawa balik. Yang tu boleh. Ini tiba-tiba awak booking daging peha. Memang tak boleh. Jadi jangan bagi. Ya, kalau dia orang datang bantu, macam mana orang kampung dapat 2 kilo, macam itulah kalau orang kampung yang miskin dapat 3 kilo, maka Bangladesh pun dapat 3 kilo. Macam fakir miskin juga. Okey, ada lagi soalan tadi? Satu lagi, dalam lembu ni ada yang buat akikah tu. Jelas sikit lah, dia ada antara tu bahagian berada mungkin. Baik, saya katakan orang yang buat akikah pada zaman atau pada waktu korban adalah orang yang sangat-sangat tak cerdik. Akikah boleh dibuat sepanjang tahun. Yang kau tiba-tiba buat akikah pada 4 hari waktu korban tu kenapa? Mana pergi otaknya? Buat ibadah korban lah pada waktu ibadah korban yang sangat tinggi darjatnya. Siapa yang buat akikah, tolong betulkan niat tu balik. Jumpa dengan JK, tukar buat ibadah korban. Jangan buat akikah. Akikah buat nanti-nanti lepas raya haji dah habis hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Lepas tu buat lah. Ini kadang-kadang nak buat akikah, Ustaz saya gini Ustaz sebenarnya. Saya umur 48. Contoh, nak buat akikah umur 48. Jenuh gendong selawat. Jenuh gendong. Udah nak cukur jambu tak ada. La ilaha illallah. Tak perlu. Mana ada? Bukan maksud tak boleh tu haram.
Boleh je. Al-Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang berniat sama ada akikah atau kurban di dalam satu lembu, maka mereka mendapat pahala berboleh dengan niat mereka masing-masing. Tapi dengan syarat bahagian kurban harus lebih dari bahagian akikah. Tetapi tidak disarankan kita melakukan akikah pada tempoh 4 hari itu. Dalam 1 tahun kita ada 365 hari. Hanya 4 hari ibadah korban, 360 hari lagi boleh buat akikah. Yang kau tergedi-gedi menunggu 4 hari itu kenapa? Iya. Kadang bunyinya kasar, tapi udah tua lagi bangke, belum paham. Udah. Jadi yang belum disembelih betulkan niat. Hantar WhatsApp, Ustaz, saya nak tukar, nak bubuh korban. Alhamdulillah, itu paling baik. Itu paling baik. Akikah ni, kalau kita macam saya, umur 55, kalau buat akikah macam mana gaya? Nak gendong tak larat, pakai kursi roda aja selawat itu. Nama martaban. Iya semua. Betul lagi. Akikah kita arwah mak bapak kita dulu tu yang patut buat. Dia tak ada duit, Ustaz, tak ada duit, sudahlah. Tak adalah dosanya. Jadi kalau kita hari ni nak buat akikah, buat akikah untuk cucu kita, bukan untuk kita. Ya Allah. Tu. Ya. Manusia. Kan ya? Maka betulkan keadaan itu lebih utama. Sebab tu saya kata AJK perlu faham. AJK bila datang, orang datang, ni saya nak letak 3 nama. Nama pertama arwah Piramli. Nama kedua arwah Saloma. Nama tiga arwah Jin Samsudin. Semua nama arwah. Maka AJK kena tahan. Tak maaf, kalau mengikut ke pandangan mazhab ijma' mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tidak sah. Jadi buatlah atas nama orang hidup. Melainkan si mati tu, aku ni berajar nak buat apa nama ni, korban. Tiba-tiba tak sempat, mati dia. Yang tu boleh. Bila ditinggalkan harta itu, tak jadi masalah. Okey, baik. Bab ni lagi. Ada soalan lagi? Saya nak berjelasan balik. Yang sukarelawan ni maksudnya dia dapat dari segi kategori orang ikut kategori, ya. Maknanya dia tak lebih itu je lah. Yes, tak boleh lebih. Haram memberi upah kepada sukarelawan. Oh, patutlah dia paling awal daftar. 12 tahun turut-turut. Rupanya dia dapat 3 plastik, orang kampung dapat 1 plastik. Masuk korban 15 tahun, tak masuk-masuk juga. Dia nak main ambil je. Haram hukumnya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali, itu memang sahih. Maka kalau nak bagi daripada sumber yang lain, itu tak ada masalah. Okey. Baik, yang lain? Ustaz, ya. Akikah tu bukan untuk diri dia. Dia cucunya. Sama juga. Jangan dibuat dalam tempoh 4 hari tu. Mas tunggu hari ke-5 dan hari ke-6. Sudah selesai. Kan? Melainkan dalam tempoh 4 hari itu dapat hari yang ke-7. Jatuh hari ke-7. Macam mana awak nak tahu hari ke-7? Sebab awak daftar pun sebulan sebelum. Betul kan? Jadi pada saya dia tak perlulah. Kalau nak buat ibadah korban. Kalau kata Ustaz, saya nak niat nak buat ke cucu saya, tak apa, niat pada korban lah. Nanti bila dah habis nanti buat akikah pula. Pun tak ada masalah apa-apa. Besar pahala tuannya gitu. Besar pahala neneknya, dapat pahala gitu. Ya? Baik. Ada? Kita pergi ayat kedua. Muslimat nampak macam faham. Betul kan? Okey, baik. Surah Al-Hajj, surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah binatang korban maupun hadiah itu
takkan sampai kepada Allah Ta'ala. Daging sampai kat kita makan, darah tumpah ke tanah, kulit pergi jual. Kan ya, lebih kurang gitulah. Kemudian Allah sebut lagi, walaki yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah, amal yang kamu buat tu berdasarkan takwa dan ikhlas kerana Allah. Awak masuk tulis nama awak tu kat dalam apa nama tu, dalam apa borang tu kan, gini dah selesai, cukup biar AJK yang urus. Jangan bila dia tulis ambil gambar masuk Facebook lah, itulah kan dia riuh satu kampung. Ingatkan masuk seko, rupanya sebahagian je riuh. Iya, dah lah sebahagian apa tu, share 10 orang pula tu, seorang RM85. Iya, ada manusia buat gitu. Saya jumpa geng marhaban, kaum perempuan geng marhaban, orang lelaki marhaban. Iya, geng marhaban, orang perempuan faham tak faham dia, tapi dia buat. Dia collect seorang RM85, yang tu RM1,000 kot. Seorang RM100, 10 orang dapat dah RM1,000, masuk satu bahagian. Tak sah. Pandai-pandai dia. Tak boleh. Disiplin dia adalah satu bahagian. Kan? Untuk satu keluarga keluarkan tu. Dia bukan seorang share je. Kau ingat main kutu. Ikut suka je. Bukan. Kalau benda tu tak cukup lagi, share dia macam mana, simpan cukup, udah buat. Tak, kalau tak buat Ustaz macam mana? Simpan pakai. Kalau awak pakai benda yang manfaat, maka awak dapat pahala kerana niat untuk melakukannya. Udah. Contoh, kita balik kan, tidur ni, niat dia, ya Allah ya Tuhan, aku nak solat tahajud. Niat ni 10 tahun dah, tak start lagi. Ya, niat lagi. Ya Allah, aku nak. Tapi tak jaga juga. Maka kata Nabi SAW, orang yang solat dalam keadaan, orang yang tidur dalam keadaan niat ingin bertahajud, tapi matanya mengalahkan dia, maka dia beroleh pahala seperti apa yang dia niatkan. Sayangnya Allah Ta'ala begitu. Ni kita tidur bukan kita niat, harap-harap tak terjaga tu. Apa orangnya tak senonoh. Iya, sungguh. Kan ya? Baik. Daging, darah, hadiah yang kita bagi pada orang lain tak sampai pada Allah, sampai pada orang saja, tak sampai pada Allah. Allah tak memerlukan daging, Allah tak memerlukan darah, Allah tak memerlukan apa-apa. Tak. Yang Allah perlu, walaki yanaluhut taqwa minkum. Kamu buat dalam keadaan yang takwa, penuh dengan keikhlasan, mengikut sunnahnya baginda Nabi SAW. Tuan-tuan tengok tuan-tuan dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, ada 3 golongan yang buat amal tapi masuk neraka. Pertama, orang mati syahid. Masuk neraka orang mati syahid. Kan ya? Orang mati syahid dalam hadis riwayat Imam Muslim, boleh cek dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apabila dia dibangunkan, Allah tanya, ya syuhada, apa yang kamu buat dengan keberanian, kehulu balangan dan kepahlawanan yang kami titipkan padamu? Aku berperang di jalanmu ya Allah. Ketika aku berperang, aku benar-benar inginkan redha-Mu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu pembohong. Macam kita beramal. Kalau saya datang ke sini tak ikhlas, mengaku di hadapan Allah kata ikhlas, Ustaz Amran, kamu pembohong. Dia kata gitu. Kadzabta, kamu pembohong. Ketika kamu keluar berperang, kamu mengharapkan pingat Brigadier General, dari kapten naik ke meja, daripada meja naik lieutenant colonel dan sebagainya. Kamu dah dapat di dunia. Di akhirat Allah terbalikkan wajahnya, seret ke tanah dan dicampak dalam api neraka Jahannam. Mati syahid. Mati syahid. Kita yang syahid dalam majlis ilmu ni macam mana? Tunduk. Ingatkan khusyuk, rupanya syahid tidur. Orang yang kedua beramal masuk neraka. Siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran. Hadis sahih. Baca Quran ni tak cukup letak tangan sini, bubuh sebelah sini, tutup macam ni, begini. Ketika dia bangun, Allah tanya, wahai qari dan qari'ah, apa yang kamu buat
dengan pinjaman yang telah kami beri padamu, penguasaan Al-Quran yang sangat hebat, suara bertaranum yang cukup mendayu-dayu. Aku membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran begini dan semata-mata mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, kamu juga pembohong. Ketika kamu baca Quran, kamu mau digelar sebagai juara dan naik juara, beroleh hadiah itu dan ini. Rupanya orang yang mengaji Quran dikebalikkan wajahnya, diseret dan gugur wajah dan daging mukanya, dicampak dalam api neraka Jahannam. Orang mengaji Quran masuk neraka. Tambah kita yang baca WhatsApp ni, cuman sekali. Umur 68, handphone sampai 3. Nak buat apa? Nak kata awak ketua kampung? Bukan. Urusi surau? Bukan. Tukang gali kubur pun bukan. Buat apa banyak-banyak? Benda ni memenatkan kita sebenarnya. Iya, kadang-kadang saya tidur kena off. Ada orang perempuan telefon pukul 1:30 pagi, kau tak ada kerja ke? Awak tu bini orang, saya suami orang. Orang perempuan dia hantar, bukan orang sini lah, orang lain ni. Dia ni, handphone saya ni paling banyak soalan 99% datang daripada orang perempuan. Orang lelaki tak ada hantar. Sebab orang lelaki ni ahli majlis fatwa. Dia dah cerdik tengah-tengah, dia tak tanya. Orang perempuan tanya, lalu kita pun jawab. Silapnya orang perempuan apa? Bila mana kita dah jawab, dia hantar terima kasih. Kan terima kasih sekarang ni pakai stiker je. Dia hantar terima kasih, okey tak apa lah tu. Tapi terima kasih dia tu duduk dalam love. Iya, sungguh. Kita pula bila tekan terima kasih tu, love tu jalan dum. Ada anak panah pula tikam zoom. Iya. Orang jantan ni tengok-tengok ada love jalan macam tu. Ake kuli huya huban. दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है. Dia bukan tahu umur dia 78. Masa tu orang perempuan dengan ustaz, dengan orang lain, tambah-tambah dengan AJK, dengan tu imam ni kalau percaya sangat ni. Dengan tu imam semua bahasa dengan lembut sangat, manja-manja, tak boleh. Ustaz apa khabar? Cakap dengan tu imam dengan ustaz pakai mat harid li sukut, 6 harakat. Tapi dengan lelaki dia cakap pakai qol-qolah. Bang, haqqa. Iya, apa? Sajalah nak pesan. Takut selepas ni orang tak panggil dah. Kan? Ya? Itu nak beritahu. Tu dua. Yang ketiga yang masuk neraka orang beramal macam kita ke? Disangka kita baik ni. Siapa yang ketiga? Orang yang dermawan. Datang dia bagi. Surau ni, tu lah. Surau ni 3/4 daripada tu duit aku tahu. Kalau aku tak ada gelap-gelita surau ni. Tu ada. Orang yang dermawan dibangunkan Allah di mahsyar. Allah tanya, apa wahai dermawan, apa kamu buat dengan harta yang kami bagi? Aku menderma, bersedekah, begitu, begini dan begini. Aku mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, hang lagi bohong. Ketika kau menderma, kau mau dipuji sebagai seorang dermawan. Kau ketika menderma, awak nak sedang melobi untuk dilantik menjadi ketua kampung ataupun nak jadi pengurusi surau. Dah dunia dah dapat dah boleh jadi pengurusi surau. Di sisi Allah, Allah terbalikkan wajahnya lalu dicampak dalam api neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua jangan pernah sombong. Dengan ilmu yang kita ada sikit kan, yang usaha kita sikit ni kan, zuhudlah kita. Maksud zuhud ni melihat orang lain semua lebih baik daripada kita. Itu cara paling besar untuk kita belajar. Tengok orang lain walaupun pakai baju bola ini, kerana pakai baju bola, tak free bola ni. Contoh kan,
Kan? Sungguh kita kononnya pakai jubah lah, itu terasa tinggi besar. Belum. Sebab syarat untuk masuk syurga bukan pakai jubah. Ya, syarat untuk masuk syurga adalah ittaqullah. Dah, selesai. Ya, selesai. Itu cara kita nak memahami. Baik. Selesai pada keikhlasan. Dalam bab ni dia tunjuk ni. Masalah hati kita. Dalam hidup kita ni ada 3 benda yang diulang-ulang. Yang di dalam kenyataan dalam Al-Quran Al-Karim, 3 yang diulang-ulang nak melihat kepada keikhlasan. Ya, yang disebut di dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dalam neraka nanti paling ramai sekali jin dan manusia. Jin tak payah kisah, tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kuy, tak payah. Sebab jin bukan lelaki bini kita. Ada ustaz-ustaz pun berapu, orang sakit ni sakit jumpa jin pun fikir apa salah aku. Semua tuduh jin. Kalau kita dah minum teh tarik daripada umur 20 sampai 70, confirm kerja manis. Apa jin pula? Ya, jin pun hidup tak senang sekarang. Saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Khamis Darussalam. Untungnya saya belajar perubatan, saya mendahului pengajian agama. Berbanding ada orang yang tak ada background agama dan kemudian belajar perubatan. Hanyut dia. Si jin, ni saka ni. Tu bukan saka, tu baka. Iya. Dan saka suka menyalahkan belah. Ni saka ni belah atuk korang. Dia tuduh atuk kita belah atuk. Kalau saya sepak apa tu bomo tu. Tapi kita pun cucu yang bengong sikit, sekongkol dengan tu bomo, tuduh atuk kita. Ini kebodohan yang sangat melampau. Udah-udahlah. Kadang-kadang pelik-pelik manusia. Udah-udahlah. Kita dah tahun 2025. Sakit kepala lutut itu gel dah tak ada. Itu aja. Ini takkanlah jin lutut. Saya kadang-kadang duduk di rumah. Dulu rajinlah orang datang rumah. Pukul 4 pagi kita baru balik dari Kelantan. Ceramah di Kelantan. Kan pukul 4 pagi, Assalamualaikum. Panjang kum dulu. Suruh buka juga. Turun pergi. Ustaz tolong tengok anak saya, Ustaz menangis daripada maghrib sampai sekarang, Ustaz. Ya, kenapa? Kita tanya dia. Entahlah Ustaz, ni gangguan jin. Jin lagi. Jin juga dia. Patut tengok mak dengan ayahnya. Memang family jin. Maknya aurat tak tutup, bapaknya kepala lutut tersusuk terjojol, aurat tak tutup. Memang gitu. Kita pun ambil budak tu ketuk perut lah, jin kembung. Tak perlu baca lah, cukup dengan minyak yuyi cap limau, selesai. Tapi kebodohan kita tak tahu lah. Mengaji ni sampai ke degree semua, tapi masih duk percaya itulah, inilah, pelik-pelik. Bukan tak ada, tapi harus berpandukan kebenaran dalam agama. Dia kena belajar yang itu ini. Ya Allah, kesian. Orang perempuan kadang panggil itu Ustaz, sehingga rumah tengok rumah saya pun, kenapa rumah saya keras Ustaz? Bila kau buat pakai batu bata, memang iya. Kau nak lembut kenapa? Sungguh, buat rumah salahkan jin. Dalam rumah tu kau karaoke, setan masuk berlambak-lambak. Dalam rumah tu kau buat maksiat, setan tiba-tiba salahkan jin. Awak yang panggil. Tak apalah Ustaz singgah sekali pun cukuplah, tolong buat pagar. Saya kata saya bukan kontraktor. Merapu.
Iya, sungguh. Simple je dalam agama ajar kita. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah ada gangguan dengan tubuh badan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Katalah ada ciri-ciri gangguan. Ubatnya cuma satu je. Surah Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Udah. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana-mana surah Al-Baqarah yang dibaca di dalam satu-satu bangunan, Allah keluarkan kejahatan daripada dalamnya. Allah bentengkan kejahatan daripada luar, tak boleh masuk dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Udah. Surah Al-Baqarah je. Komplain pula tu panjang, Ustaz. Kau takut dengan jin tapi pemalas. Baca je lah. 2 jam habis. 3 juzuk je kan. Selesai yang tu je. Kalau tak boleh buat 1 hari, buat 3 hari. Takkan 3 tahun tak habis. Iya, melampau kadang tu. Saja nak bagi tahu tentang itulah, ya. Jadi amal ikhlas kita yang takwa benar-benar tu akan sampai pada Allah. Awak bagilah 10 ekor pun, tapi kalau niat awak nak menunjuk pada orang lain, awak akan jadi golongan al-masakin, miskin di akhirat nanti. Tapi kadang-kadang awak ada cukup tu je, usaha sungguh-sungguh. RM85 sebulan simpan adalah RM850. Yang tu pun jenuh dah tu. Maka itu sebenarnya lebih berharga daripada 10 ekor yang tidak ikhlas. Okey? Baik. Dan demikianlah memudahkan binatang-binatang itu supaya kamu membesarkan Allah kerana nikmat petunjuknya. Membesarkan Allah ini kadang-kadang ada kesilapan. Ada orang kata ketika kamu nak menyembelih, hendaklah membesarkan Allah. Jadi kemudian bila nak sembelih, ya Allahu Akbar, Allah. Tak ada disunnahkan begitu. Siap pegang mikrofon, orang bagi okey, start dari sini. Tak ada disuruh gitu. Yang disuruh bismillah Allahu Akbar, zam. Habis selesai. Takbir disuruh selepas daripada raya tu hanya takbir yang disebut sebagai takbir selepas solat fardu aja. Kan? Kita belajar takbir raya. Kalau takbir raya puasa memang tak boleh langsung dah. Tu pun ada juga. Dia pergi habis raya puasa, habis sembahyang, jalan rumah ni. Marhaban, takbir. Sedangkan itu tak disuruh dalam agama dan bercanggah dengan sunnah Nabi. Takbir raya puasa ni sampai solat je. Lepas tu tak ada dah. Tapi takbir raya haji, ya, bermula daripada subuh 9 Zulhijjah ketika hari wukuf di Arafah. Setiap selepas solat fardu sampai hari ke-13. Yang tu ya. Kan ya? Tapi tak, dia berkata-kata dia pergi takbir. Sampai menyembelih pun dia takbir. Pada hakikatnya cukup bismillah, Allahu Akbar. Maksud membesarkan Allah adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, sehingga kita dapat menggunakan benda itu untuk buat ibadah korban. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Ada duit sikit, simpan buat ibadah korban. Maka dia, Allah kata, orang yang berusaha menambah baik dirinya. Dan sampaikanlah khabar gembira. Wabashir. Dia sebut sebagai wabashir. Maksudnya sampaikan khabar yang baik kepada dia. Ini nikmat dia. So orang yang buat ibadah korban termasuk dalam golongan yang berusaha menambah baik amalnya. Tuan-tuan puan-puan, jaminan Allah di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97. Allah menyatakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 16:97. Kata Allah,
Barang siapa yang beramal saleh, seperti mana ibadah korban ini, amal saleh, min zakarin au untha, lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka Allah akan menjadikan kehidupan mereka di dunia ini penuh dengan 1001 kebaikan. Penuh kebaikan. Ada kesihatan, amal soleh. Ada kesihatan, kerja kuat. Ada kesihatan, banyak berdoa. Bila sakit, dia buat rawatan dan dia berdoa, sehingga semua itu keampunan baginya. Semua jadi baik. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah hidupkan kita dalam penuh kebaikan. Jadi isteri yang menenangkan suaminya, bukan isteri yang menyebabkan suaminya serangan jantung. Iya, kadang kesian dengan suami. Udahlah masa meminang, diletaknya sampai 30,000, setengah mati, hutang tak habis. Tapi sebab kita ni mujahid tumsi muhabbat, sayang sangat, cari juga 30,000. Berhutang 15 tahun baru habis. Kan ya, udah beruban baru habis. Bagi 30,000 serba satu, rupanya melawan juga. Mas kahwin 1,300, melawan juga. Kita pergi kerja, bawa balik makan, bagi dia makan, melawan juga. Iya, rumah, besarkan rumah sebab dia, lawan juga. Tu, kadang-kadang bukan isteri sini tempat lain lah. Iya, sungguh. Kalaulah kita bernikah dan asbab menikah tu masuk neraka, elok bujang aja sampai tua. Ya. Dulu kan dengan pasangan hidup awak cakap kasar, tapi dengan orang lain dia elok je cakap. Pergi jumpa jiran tu boleh tahan kuat mengata, tapi awak elok je mengata sekali dengan dia. Kalau dengan bos ni, apa khabar bos? Bos dah makan? Kalau dengan laki, ya Allah, udah macam laki dia tak ada jasa pada dia. Contoh, nanti orang perempuan lelaki main bagi tahu promosi ustaz dia jangan panggil. Iya, sama lah kita orang lelaki ni. Kalau awak bujang nampak macam elok, bila menikah nyusahkan hidup isteri sebab menikah masuk neraka, elok awak bujang sampai ketua. Udah. Tapi kalau kita menikah, sesuatu ada orang tanya, ustaz, saya nak menikah, nak cari bahagia. Kalau awak nak cari bahagia, jangan menikah. InsyaAllah awak bahagia. Tapi kalau awak nak menikah, kalau menikah nak masuk perang, itu boleh. Masuk medan peperangan memang boleh, tak ada masalah. Kan ya? Jadi itu tuan-tuan, ada orang kata, ustaz, nak jaga anak macam mana? Nak jaga anak macam mana? Jaga anak saya. Saya kata tak payah susah hati. Sebab apa? Dia kata anak saya ustaz bawa motor, saya beli motor yang suku. Bila dia bawa udah macam 3 suku ustaz. Tuan, macam mana guys? Saya kata tenang aja. Anak Nabi Adam bukan macam 3 suku. Anak Nabi Adam jadi pembunuh, bunuh adik sendiri. Lagi jahat anak Nabi Adam daripada anak kita. Adakah jatuh berdosa pada Nabi Adam? Taklah. Kita didik je supaya dia jadi elok. Tapi kalau dia memilih untuk jadi jahat, dia jawab sendirilah dengan Tuhan. Anak Nabi Nuh kafir, tak nak naik bahtera Nabi Nuh. Tu kan ya. Kita ada bini kadang-kadang makin lama makin membebankan. Contoh, dulu tak ada pandai cakap, bila rajin main dengan kuliah, banyak pula cakap. Bila dah masuk dengan kumpulan marhaban, lagi banyak cakap. Bila dah asyik pergi rombongan, pandai pula buat karangan. Contohnya gitu. Maka sabar je lah bini kita. Mungkin kuat membeli belah, beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenara. Tak apalah. Bini Nabi Lut dan Nabi Nuh masuk neraka. Kan? Surah At-Tahrim, surah 66.
Tak payahlah komplain sangat lah kalau anak menantu kita bangun pukul 12 tengah hari. Nabi Ibrahim tak dapat anak menantu, dapat anak hantu. Disuruh Ismail cerai isteri yang pertama tu, tak cukup. Tak payah komplain sangat lah adik-beradik lalu nak pergi ke atas, nak pergi ke Seremban lalu sini. Tak singgah, padahal di rumah kakak dia ni ustaz. Tak payahlah kelang kabut sangat. Adik-beradik awak cuma tak singgah rumah. Adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam berigi buta. Jadi ujian yang ada pada kita ni tak sebesar mana pun. Jadi kita kena berhadapan dengan matlamat ni. Kita orang Selangor kan jais selalu lepas isyak suruh baca surah apa? Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang itu tujuan kehidupan. Hidup Allah bagi kepada kita, Allah nak test siapa yang paling baik amalnya, baik sabarnya, baik usahanya. Maka falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Orang yang berebut nak buat baik ini, Allah akan jadikan dunia ni satu kehidupan yang sempurna. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti bagi orang yang berusaha memperbaiki amalnya, Allah ganjarkan pahala lebih banyak daripada apa yang dia buat di sini. Sudah habis dah. Maka sebab itu saya nak serulah kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada duit simpan dan kalau dia pergi buat korban tidak jatuh miskin, maka buatlah ibadah korban. Saya nak buat tahun depan ustaz. Kalau kau mati tahun ni macam mana raya? Gila. Wasari'u, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kan ya, yang lelaki tambah-tambah. Kalau ada banyak simpanan, jangan buat satu bahagian, seko terus rebut buat pahala. Kerana tak ramai orang yang ada duit berbanding Allah bagi pada kita. Contohnya ini tak habis-habis. Umur 60 besarkan rumah, awak sendiri pun dah kecut, tiba-tiba nak besarkan rumah. Kadang sedih. Umur 60 buat keluar dari KWSP, tinggal 3 tahun lagi nak mati kalau ikut umur Nabi. Tiba-tiba besarkan rumah. Umur 60 siapa ada dalam rumah lagi? Anak-anak mana ada? Bilik yang ada 4, kita guna 1 bilik je. Laki bini tu pun laki bini gaut, mengesot. Nak besarkan rumah. Kalau muda macam ustaz pun tak apalah, ada rencana. Ya Allah kesian. Bini umur 60 minta pada suami suruh buat 2 dapur, 1 dapur basah, 1 dapur kering. Umur 60 awak gigi pun tak ada, nak masak apa? Udahlah, cukup-cukup. Kan ya? Dah kita pula sayang ke bini. Oh, saya isteri kami satu Malaysia pusing. Satu Malaysia, anak-anak saya tinggal lah. Waktu hari sekolah tu satu Malaysia kami pusing, jalan bergerak ke sana kemari. Dia bawa kereta, isteri bawa kereta. Wih, 18,200 dia. Bayar sama dia je. Iya. Kan dia bawa kereta, bila dia penat je, saya nyanyi kat dia. Kau yang ku sayang. Ya. Dari dulu kini dan selama-lamanya. Lagi takkanlah dia. Dah. Jadi aman dan damailah kita. Udahlah, jangan merapu-merapu sangat. Hidup ini lalu je elok. Betul. Sudah. Hidup ni kalau nak cari bahagia, maka tak jumpa bahagia. Bahagia yang sebenar adalah apabila kita sabar dalam apa sahaja yang Allah bagi, itu namanya bahagia. Dia tak kelang kabut. Ya, insya-Allah rebutlah peluang untuk melakukan ibadah korban. Lambat lagi insya-Allah. Okey? Baik. Sebelum saya tutup, ni dah lebih waktu sebenarnya, 10 minit dah lebih. Ada makan lepas ni? Alhamdulillah. Tak ada soalan? Tulang ke macam Okey, dia begini, bab tulang ni
sesuatu yang bukan disukai oleh semua orang. Disebut dalam Quran adalah daging, disebut dalam hadis adalah daging. Tapi kalau daging itu melekat di tulang, maka itu dikira daging. Oh, tulang tak kira. Saya mau balik tulang aja, rupanya di tulang tu penuh daging. Kan? Tak boleh begitu. Kan? Bak tulang yang tidak berdaging, tulang yang berdaging, tulang rusuk. Malah ke sedap tulang rusuk. Kalau yang tu pun kalau nak kat orang lagi tak boleh lah. Kan? Dia begini, daging, kalau tanya saya lah, kalau hukum fiqh saya mengambil jalan paling selamat. Mana-mana bahagian yang disukai dan mudah didapati, maka yang tu bagi. Sudah. Cuma kalau dah hati tu, kalau Allah belah, dah jadi hancur, tak payahlah gitu. Potong, udah jadi cincau. Tak boleh begitu. Benda kecil tu bagilah dengan penama korban. Dia ada 7 orang aja. Udah kan. Jadi selesai yang tu je. Maksudnya AJK ni kan saya pesan, ambillah ruang pahala besar untuk kalian. Buat sebaik mungkin. Bagi. Buat sebaik mungkin. InsyaAllah semua ini akan jadi saksi kita di medan mahsyar. InsyaAllah. Muslimat, tak ada soalan? Ya, silakan. Kita kena sharing tadi lah yang saya buat tu kan. So satu soalan saya ke sini adalah, jika saya berniat nak buat kurban, saya share duit dengan wife saya, tapi nama dia atas nama wife saya, so tak ada masalah ke atau tidak ada masalah? Baik, suami perlu meniatkan duit itu dihadiahkan kepada isteri. Jadi jadilah akad isteri, maka letaklah nama isteri. Boleh. Ni suami contoh. Walaupun dia tak pakai jubah, tengok. Ni suami contoh. Kan ya. Jadi kita simpan duit, campur suami isteri, dapat. Yang nak saya bagi duit ni, kita masuk korban, saya hadiahkan untuk awak. Buat nama awak. Dah selesai. Alhamdulillah. Siapa yang ada anak perempuan, bagi kat dia. Bagus sikit. Okey. Habis Okey, insya-Allah moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Sekali lagi, seperti yang disebut oleh Ustaz tadi, saya selepas ceramah selalu saya bagi tahu sikit tentang kutipan derma untuk sekolah tahfiz saya. Madrasah Tahfiz Raudhah Al-Ilmi di Prima Beruntung, Bukit Beruntung, Selangor. Di Hulu Selangor, Rawang. Saya buka 11 tahun yang lepas. Sampai hari ini alhamdulillah pada 2014 kami buka. Ada pelajar perempuan 20 orang, pelajar lelaki 24 orang. Dia orang duduk asrama. Ada pelajar yang mengaji Al-Quran ulangan, ada 177 orang. Jadi duduk asrama di situ. Kos pusingan kami operasi 1 bulan lebih kurang 50,000. Tapi alhamdulillah semenjak 11 tahun lepas, anak-anak tak pernah tak makan, melainkan makan boleh tambah 2-3 kali. Hasil sumbangan orang ramai. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak bagi sedekah, saya alu-alukan. Saya rasa pihak masjid sediakan tabungan. Ada kan? Dan kalau siapa nak QR, ada QR code. Adalah QR code ada, alhamdulillah. Cuma saya nak bagi tahu, untuk musim ini kami sedang mencari 10 orang anak yatim miskin. Bukan anak yatim orang kaya, bukan anak yatim miskin yang nak bersekolah tahfiz. Kami nak ambil dan kami nak bagi dia secara percuma. 10 orang untuk sementara. Pada tempat kami adalah 4-5 orang. So kita nak 10 orang, lelaki dan perempuan, ya. Siapa-siapa je, orang kampung ke, anak beranak ke, adik-beradik yang mereka yatim tapi tidak mampu. So kami uruskan daripada A sampai Z, sampai dia habis pengajian tanpa sebarang bayaran. Seluar dalam pun kita berikan. Gitu, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah.
dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah dan berwakaf ya Allah. Jadikan sedekah dan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf dan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz atas ilmu dan perkongsian malam ini.